uh, TKM1 ni perlu digugurkan. Hmm. Kalaulah saudara fahami Ya. esko pertanian itu satu ya kes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Tachahau, wanakam. Kita hari ini dalam program Nadi Penang. Nadi Penang, insyaAllah tempat kita nak sembang tentang isu semasa, kehidupan harian kita. Dan macam-macam perkara lah kita nak sembang-sembang dalam Nadi Penang ni. Benda tak berat, tak berlapik, tapi kita borak supaya lebih faham. Jadi tagline kita, jawapan terus dari sumber. Dan hari ini kita bersama saya, host IR Rafai, dan host kita seorang lagi, JSSP. Dan alhamdulillah kita ada tetamu yang sangat istimewa hari ini, YB Ustaz Muhammad Fauzi Yusof. Apa khabar Ustaz? baik. Alhamdulillah. Ketua Pembangkang Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang. Juga Pesuruhjaya Pas Pulau di Pinang. Pulau Pinang. Adun Sungai Dua lah. Adun Sungai Dua. Adun Sungai Betul, Dua. Adun Sungai Dua. Yang Selamat tidak datang. asing lagi lah. Tidak asing di Pulau Pinang ni. Selamat datang Ustaz ke Nadi Penang, insya-Allah. Kita hari ni kita nak bicarakan, nak sembang ni isu yang sangat hangat. Pi mana pun orang duk tanya, kan? Isu yang hangat di Penang lah. Di Penang. Di Penang paling hangat lah. Tapi menarik perhatian negeri-negeri lain juga. Betul. Bukan saja Penang lah. Start dari Ramadan itu lagi. Ya. Kita macam-macam kita pergi kedai. Sebenarnya kedai isu kopi. ni bukan Ramadan, sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Masa persidangan DUN, Dewan Undangan Negeri bulan 11 dulu. Bulan 11. Tu dah mula lah. Orang pun terkejut dengar apa nama ni isu yang dibangkitkan oleh Fadil yang berhormat Ustaz Yusni Mafiah. Isu apa tu sebenarnya? Isu zakat. Isu zakat. Tu dia, hari ni kita Nadi Penang bawa isu zakat untuk kita sembang-sembang lah. Dia ada ni isu zakat ni pula. Lah ni depa main narratif, depa kata kita pula fitnah depa Ustaz. Kan? Itulah masalah dia. Depa kata kita fitnah pula. Dia kan? fitnah bukan isu zakat saja, isu tanah kubur dulu pun depa kata saya fitnah Majlis Agama Islam juga. Padahal kita desak, antara desak dengan fitnah boleh tak tahu nak beza. Kan? Kita desak untuk dipercepatkan tanah perkuburan berpusat di Sungai Dua tu untuk dapat digunakan. Tapi dia kata bila kita pergi desak bawa orang MAP sana, dia kata kita fitnah Majlis Agama Islam. Itu naratif yang dibina. Nampak sangat cuba nak maknanya nak mengalihkan pijaja kata kononnya kita duk fitnah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Ada ke patut desak dengan fitnah boleh tak tahu nak beza. Ni pun sama juga, dia duk kata kita fitnah. Ini kita mempertikaikan tentang integriti kepimpinan yang memimpin, yang mentadbir, yang mengurus apa nama ni zakat ini. Sudah tentulah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Siapa dia pengurus? Siapakah yang mengurus Majlis Agama Islam Pulau Pinang? Kita petikai batang tubuh yang mengurus Majlis Agama Islam Pulau Pinang, bukan kita fitnah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Ini naratif yang digunakan, nampak sangat nak berselindung sebalik Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Depa nak ada isu lah. Nak ada isu. Kita ingatlah jangan duk tunggang lah. Jangan duk tunggang Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Sebelum kita yang apa institusi untuk maknanya ni mentadbir ataupun mengurus hal umat Islam dari Pulau Pinang, institusi yang mulia. Bukan baru ada, lama dah Majlis Agama Islam Pulau Pinang ni. Tapi pasal apa lah ni orang petikai sana sini? Itu soalan dia. Sebelum ni okey ya. Sebelum ni tak sampai petera tu ada juga, bukan tak ada. Tapi main ni hamba Allah ni yang kita dengar macam-macam hal yang timbul. Saya rasa sebelum kita pi panas lagi, kita mula mukadimah dulu tak? Boleh, mukadimah dari sudut asas dia, asas zakat ni. Duit zakat ni, apa dia sebenarnya duit zakat ni? Asnaf. Cerita sikit lah pasal zakat. Benda basic pasal zakat. Adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubahum
wa fir riqabi wa aqamni wal gharimin wa fi sabilillah faridatan minallah wa 'alallahi wallahu alimun hakim. Surah Taubah ayat ke-60. Sesungguh hanya sedekah wajib di sinilah, zakat lil fuqara, untuk pakai, untuk golongan pakai. Yang kedua miskin. Yang ketiganya itulah amil zakat. Kemudian muallaf wal muallafati qulubahum wa fir riqab, dan hamba yang dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuan dia, maka dia boleh ambil duit ni untuk bayar, merdekakan untuk tebus diri dia. Tapi hamba tak tahulah ni. Tak ada Kan? Itu kita serah kepada orang yang ada autoriti lah untuk membincangkan dia. Kemudian orang yang berhutang, wal gharimin, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Itulah 8 asnaf. Dan duit zakat ini adalah duit asnaf. Kita kena ingat, bukan duit majlis agama Islam Pulau Pinang. Sebab itulah di sinilah asasnya kita berbincang, asasnya timbul pertikaian. Kerana apa? Kerana menggunakan duit apa? Duit zakat. Duit zakat duit siapa? Duit asnaf. Inilah dia hak asnaf. Kita tak mahu ada penyelewengan. Kita tidak ada mahu ada korupsi. Kita maknanya kita nak supaya bagaimana cara, apa prosedur untuk menguruskan duit zakat ataupun duit asnaf ini mengikut syarak, mengikut ketetapan syarak, panduan syarak yang disebut sebagai syariah compliant lah, pematuhan kepada syariah supaya tidak diselewengkan, ataupun zakat ini, duit zakat ini dapat disampaikan kepada mustahik zakat, iaitulah asnaf yang saya sebutkan tadi. Jadi 8 orang yang berhak dapat, orang yang berhak mustahik zakat disebut mustahik zakat. Mana orang yang berhak menerima zakat, orang yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat ke-60 tadi. Itu jelas. Jadi isu di sini kita kena faham elok-elok, duit zakat adalah duit asnaf. Maka Majlis Agama Islam adalah pemegang amanah untuk mengurus, mengutik dan juga seterusnya menyampaikan duit ini kepada mustahik zakat ataupun orang yang berhak menerima zakat, iaitulah asnaf. Macam tu lah, no? Kita sembang cara mudah faham, macam tu lah. Betul lah. Kan? Kita nak bukan boleh buat lebih kurang lah. Tak boleh buat lebih kurang. Ini orang di luar pun boleh tahu. Ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat. Syarak telah menetapkan begitu. Maka menjadi kepimpinan ini, tanggungjawab kepimpinan yang dinyatakan dalam objektif syarak ataupun disebut sebagai maqasid syariah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Budi bicara ataupun kerja buat pemimpin terhadap rakyatnya dalam perkara mencari maslahah. Maka maslahah kebaikan mesti diusahakan oleh pemimpin. Maka orang yang maknanya mentadbir, mengurus, mestilah maknanya mengurus kemaslahatan umat Islam itu dengan sebaik-baiknya, termasuklah iaitulah menguruskan harta zakat atau harta asnaf, supaya dianya cara nak kutip, kemudian macam mana cara nak bagi supaya manfaat itu kembali kepada siapa? Kepada asnaf yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teguran tu disalahertikan dengan kata memfitnah. Itulah masalah dia. Kita tegur tu, masalah dia sini, bila jadi pemimpin, maka dia mestilah maknanya perlu dilihat berintegriti. Berintegriti. Hari ini orang bicara soal good governance, tadbir urus yang baik. Jadi kita tak boleh sembang sajalah tentang good governance, tetapi bila ada isu-isu yang berkait rapat tentang tadbir urus ni, tiba-tiba dia nak lari pula. Tak mau pula, tuduh pula, membuat alasan kata fitnah. Emosi. Menjadi tanggungjawab kepada pembangkang untuk memberikan teguran. Bahkan dalam Islam ni ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perkara yang diwajibkan supaya apa? Supaya tidak mahu berlaku seperti mana apa yang disebut oleh Nabi SAW. Idza dhiyatil amanah fantazir sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kebinasaan. Kita takut itu. Maknanya berlaku pengkhianatan. Khianat kepada amanah menyebabkan
habislah akan berlakulah kerosakan dalam sistem, kerosakan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat akan dizalimi ataupun tidak ditunaikan amanah kepada mereka. Orang itulah yang menjadi mangsa keadaan. Macam Betul lah baru-baru kita ni. pertikaikan. Tanggungjawab kita untuk bangkitkan, persoalkan setelah mana kita dapat tahu kan. Aduan-aduan yang dibuat oleh orang-orang yang tahu Tahu. kan. Mereka bagi tahu kita, itu pun peringkat awalnya kita dapat sedikit yang maklumat. Mungkin mereka takut juga nak beritahu kan. Tetapi selepas daripada Dewan Undangan Negeri ni, Allah, macam-macam isu keluar. Macam-macam isu keluar. Dan satu semuanya ada kaitannya dengan duit zakat. Yang kita lihat ada unsur-unsur fraud, ada unsur-unsur penipuan. Yang sudah tentulah kita perlu untuk kita persoalkan kepada orang yang memegang amanah ni. Kan? Tentulah tingkat yang pegang amanah, kita kena tanya dia lah. Tengok berapa jawatan dia pegang. Berapa? Exco Agama. Kedua, yang di Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Kemudian dia sebagai pengurusi zakat Pulau Pinang. Dia juga. Lagi. Kemudiannya pengurusi Kitab pun dia. pengurusi zakat, pengurusi Yayasan Islam Pulau Pinang. Semua pengurusi. Dah tak ada orang. Tak ada orang, macam tak ada orang loh. Dia kira macam orang Penang kata lah, pimai-pimai tang tu. Pimai tang tu. Pimai-pimai tang tu. Nama ni apa panggil apa, one man show. One man show. One man show semua macam tak ada pemimpin. Ya. Ada parti dia tak ada ada pemimpin pemimpin. pun. Itu apa saya? Semua dia. Kan? Semua. Ataupun tak ada memang pemimpin. dia kawal kat dia seorang lah. Kan? Tak tahulah yang tu terpulang kepada parti dia lah. Kalau anggap bahawa ini orang kata apa, super mana turun. Kan? Superhero. Superhero mana Superhero. turun. Kan? Kita tak tahulah. Mungkin itu yang dirasai. Ataupun sampai peringkat tak ada buat apa, orang lain pun tak ada bunyi apa. Kan? Bayang tengok. Kan? Tolong pahami Exco Pertanian itu kan. Pasal peribadi saja digugurkan. Yang ni macam-macam Bukan yang peribadi dia. ditimbulkan. Macam-macam isu. Kan? Masalah maknanya ummah, masalah zakat ni bukan masalah kecil. Bukan Ini masalah masalah yang individu. besar. Hmm. Yang maknanya perlu untuk diberikan perhatian oleh kita, khususnya Betul juga tu. kepada rakyat Pulau Pinang, khususnya kepada pemimpin yang berada di dalam negeri Pulau Pinang ini. Itu dia kata dia dah jawab dalam sidang DUN. Mana Macam mana, Ustaz? cukup jawapan cukup. tu. Tengok tak sini tanya. Ha. Dia janji kata kalau mau secara detail, Ha. secara spesifik, tulis surat kepada zakat Pulau Zakat. Pinang. Ha, zakat Pulau Tapi Pinang, bila Ustaz sini tulis zakat, Tulis minta surat. penjelasan tentang dia kata ada bantuan yang diberikan seumpama macam bagi bantuan untuk nak selesaikan hutang rumah tu. Kan? Termasuk 542 ni lah. Kan? Ada 542 orang yang diberi. Tapi bila minta duka cita dimaklumkan tak dapat diluluhkan Berikan. apa ni. Ini tu dia lah cakap nak melepas diri ni. Sebab tu bila kita nak tanya, kita nak mencelah ketika mana berlaku pengulungan, mana ada masa. Tak sempat masa. Tak sempat dia bercerita tentang portfolio dia pegang banyak. Yang ni Semua. mai hujung berupuk. Baru jawab. Lepas tu dia nak melarikan diri, dia tak mau jawab lebih-lebih kurang. Betul. Jadi selepas daripada itu orang tak puas hati. Ramai pihak yang tak dapat puas hati dan datang bertanya lagi dan juga terus menerus memberikan maklumat kepada kita. Macam-macam maklumat semakin hari semakin timbul. Sebab itulah bagi kita perkara ni tak boleh didiamkan. Ini adalah merupakan satu kemungkaran. Kan? Kalau kata